Guys, this is not some clickbait crap. My Google account kena hack. And you know what? YouTube channel aku lesap. Semua hard work aku dari masa PKP, semua video yang aku record, edit, upload, it's gone. Kalau korang nak tahu macam mana benda ni boleh jadi, stay till the end. This is my story. Masa lockdown, aku start YouTube just for fun. Aku buat random videos macam tutorials, setup account, unboxing barang gadget. Aku tak expect satu video aku boleh meletup sampai 83,000 views. Aku macam, weh, this is it. Aku boleh buat duit dari YouTube. And guess what? Aku dapat income dalam 1 hingga 2,000 ringgit per month. Untuk aku, ni big achievement. Sebab bukan senang nak grow channel dari zero ke monetize. Tapi aku tak tahu something bad is coming. Satu hari aku nak login Google account aku, tapi tak boleh. Aku try reset password aku, alhamdulillah boleh. Tapi dalam 5 minit je aku kena kick out balik. Aku cuba login lagi, tak boleh. Tukar password, tak boleh. Aku dah mula panik. Aku cuba macam-macam cara untuk retrieve balik akaun tu, tapi semua tak jalan. Aku penat. Aku give up. Aku fikir maybe ni technical issue. So aku tidur dulu, hoping benda ni akan okay esoknya. And guess what?